sekarang kita ada di bot Yadia lah. Yadia China. Wah, ni motor menarik ya. Ini pakai Type 2. Ni Velec. Oh, Velec fast charging. 2 kW je. Dia punya ni 2 kW je. 2 kW 60 je. Tapi boleh pakai 60 km je. Tapi boleh pakai fast charging. Cucuk ni. Oh, ni bateri dia lah. Ni ada AC charger. Bukanlah fast charging. AC lah. Velec. Tu yang ini GT80. GT80. Perniagaan. Ini 3 kW, speed 80. Masuk Malaysia habis kat ni. Okey, ini lah ramai minat ni. Ini Kinas. Kinas ni 5.5 kW, speed 100. Cantik kan? Dia mid drive. Motor bawah ni. Tengok dia punya bateri dia. Bateri dia bawah ni kot. Tak boleh buka lah. Tak boleh buka, aku nak buka. Mid drive tau. Oh, ada beg lah dia ambil. Dia ambil beg lah tu. Ini dia. For babies, they like it. This for mothers, baby mothers. Dari mana? So I can put ya. Dah ada beg. Dapat beg. Nak ambil beg? Yeah. Ada lagi. Ada ni. Satu nak buat gantung. Kita tengok ajak dia model lain. Terus ambil. Ni model biasa-biasa lah. Ni model biasa-biasa. So aku minat model-model yang ni dah ada dah. Tak rasa. Ini smart ah. GT70. Oh, ni bateri bawah seat lah. Cantik kan? Yang ni lagi lah. Ni pun best juga ni, Kifa. Oh, 60 ah. Speed dia 70 je. Tapi menarik lah. Kan, pasang rail ni kan? Ada rail ni. Bukan macam siapa Sutian punya ke? Nah, dia lah. Apa ya? Macam dia punya. Pasang aksesori. Dia pasang ni dah ada tau. Dia punya. Hmm. Tapi cantik lah. Nilai gantung ni. Nampak ni. Nampak kemas lah sikit. Ni dia pakai. Ni boleh pijak ni. Ni. Tak ni. Dia tak sama macam apa punya je. Tak tu getah kita cabut. Ni pun best kat ni. Tapi itu dia sama. Lain. Lain. Kalau lain ni lah. Tak ada jual kat Malaysia.
Macam mana motor ni? Tapi ni mid drive ke? Mid drive, tak boleh buka ni. Tak lagi. Ni macam biasa ni. Oh, dia ada bateri charger macam ini. Bateri pack kan ni. Dah ya, ambil gambar apa? Biar video tengah record. Tinggi ya. Tapi yang best dia punya meter ni, dia ada 2 bateri ya. Cut off kan. Nampak ada 2 bateri, 94 dengan 93. Ingatlah. Ni boleh on. 户外之音，知你等你。 Oh, cantik lah meter dia. Cantik. Lampu dia. Oh, lampu dia. Hi. Can I help? Yeah. So Electric. Yes, my country Malaysia have, but Malaysia. the old model lah. E8S. Yeah, Old model lah. very classic car. The classic one This one Malaysia GT20, the brand. GT25. Oh, GT25. It's better. Because the idea can legal lah. We have the can on road. So this model not have because we are new. Yeah. All of them are new. This one how the charging port? Where the charging port? Oh here. Oh, okay. Oh ni. Okay. 20 minutes, 80%. Oh 20%. So the battery is here. We have 2 ports for charging. One is fast charging and one is home charging. Oh, okay. Home charger. Because the idea in Malaysia is very famous. So, support dia. Good. Tengok dia punya screen dia. Ada bateri. Cantik kan. 72%. Ini rupanya DC port charger dia. Velg ni ada kat Malaysia, cuma model yang lama lah. 2 kilowatt lah. So harap boleh support AC charger. So tu saja lah aku review. Aku menarik jugalah tengok yang ni. Ni boleh on tak? Ni pun nampak dua bateri. Nak buka seat macam mana? Oh sini. Ini kan tempat seat. Bawah ni kot bateri dia. Bawah ni bateri dia. Kau nampak tak? Bateri dah 72 volt 30 Ah kot. Dia cepat semua barang. Cantik lah. Tak sesuai. Belakang. Ni boleh lah.
Ini bateri habis ke? Ya, off board. Ni kosong kuasa. Tak mau on lah. Habis bateri kot, entah. Itulah, lain-lain dia ada macam ni lah. Kecil lah. Tuh. Dah budak kot. Ada USB. Ni pun menarik kat ni. Ni boleh bawa. Ni pun best juga ni. 48 volt 60 Ah. Ni display cantik ah. Ini macam pickup truck. Besar. Ni cantik ya? Tak, ni cantik. Ni cantik. Kita try ke duduk. Ni orang putih tak? Ini masa kalau ada orang bawa barang kat belakang kan? Ha. Kan? Masa aku nampak orang bawa. Macam tak aku sikit lah. Nampak. Itulah. Ni sesuai lah angkat barang ni kan. Tu pun cantik motor tu. Boleh bawa tak? Boleh bawa. On lah. Tak ada kunci. Okay. So, lain-lain ni lah. Biasa bawa dia. Jadi lah. Ni pun menarik kan ni? Tak yang ni ya? Cik. Ni. Ha? Tak ni lah. Nampak sangat. Yalah. Okay, itu saja lah kot aku nak update boat Yadia ni. Menarik kan? Memang menarik. Okay, itu saja. Assalamualaikum.